Saya nak share macam mana you nak jadi affiliate dekat TikTok, especially you yang di bawah 1000 follower. Jadi kalau ada first time tengok channel saya ni, saya nak minta anda untuk klik butang subscribe ataupun follow saya. Baik, daripada tahun lepas, bermula tak silap saya November, TikTok dah bagi kelonggaran untuk mereka-mereka yang tak sampai 1000 follower pun boleh jadi affiliate. So macam mana nak buat? Simple saja. You buka you punya account, pergi kepada profile, okay, butang belah kanan bawah. Lepas tu klik atas, kan? Ada button 3 dekat atas belah kanan tu, kan? Klik YouTube, klik TikTok Studio. Okay, klik TikTok Studio. Lepas you klik TikTok Studio, you boleh tengok dekat bahagian marketplace. Marketplace for content creator. Marketplace for content creator. Klik dekat situ. Lepas klik kat situ, biasanya dia akan ada dekat bawah tu apply. Ataupun kalau bahasa Melayu, mohon lah. Jadi siapa yang belum jadi affiliate lagi boleh klik apply. Lepas klik tu, just follow saja arahan itu. Ada yang diminta untuk kita nak sahkan umur. Nak sahkan umur boleh pilih lah. Saya kalau biasanya saya akan pilih untuk di scan muka. Jadi kita angkat kamera, scan saja. Dia akan tengok berdasarkan kita masukkan tarikh lahir. Lepas tu dia akan sahkan daripada scan tu umur kita berapa. Lepas tu dia akan ucap tahniah. Tahniah yang kita dah berjaya jadi affiliate. Okey, jadi so apa beza affiliate ni dengan affiliate orang yang dah 1000 ke atas? Okey, untuk yang tak sampai follower 1000, apa yang you boleh buat ialah you boleh jadi affiliate. Lepas pohon dia akan cakap congratulations. Lepas tu you boleh klik marketplace. Marketplace dalam YouTube Studio tu, you klik, then you boleh pilih mana-mana produk dan you boleh copy link tu. So daripada link tu you boleh copy dan you boleh letakkan di mana-mana lah, di WhatsApp, di Facebook post, kan? Tapi you tak boleh letak dekat description TikTok. Untuk TikTok you nak buat, you tak ada back kuning. You tak akan ada back kuning sebab you tak sampai 1000. So link tu apa yang you boleh buat? You boleh buka Linktree, letakkan link tu dalam Linktree dan letakkan link tu di bahagian bio. Jadi orang nak beli produk tu, you boleh minta check dekat bio saya, dia akan klik Linktree dan dia akan cari link untuk produk affiliate tu. Jadi you akan dapat commission. Setiap daripada belian, you akan tengok dekat bahagian tu nanti dekat YouTube Studio tu dia ada earning. Daripada earning tu nanti you boleh keluarkan. Ada dah sedikit charge tapi tak banyak lah. You boleh keluarkan. Earning tu maksudnya commission daripada you punya TikTok affiliate, jualan daripada TikTok affiliate. So itu saja saya boleh kongsi untuk video kali ini. Siapa nak belajar tentang TikTok ataupun cara nak buat pendapatan dengan TikTok, mungkin nak private coaching dengan saya, so you boleh contact saya di link yang saya sediakan di bawah. Bye.